Pernah tak korang fikir macam mana orang zaman dulu boleh jelajah lautan yang luas gila tu? Maksud saya, sebelum ada kompas, sebelum ada GPS, hari ni kita nak bongkar satu kisah yang memang epik dalam sejarah manusia. Satu pengembaraan luar biasa yang merentasi separuh dunia tau. Dibuat oleh pelayar-pelayar purba dengan teknologi yang nampak aja macam simple, tapi sebenarnya sangat-sangat canggih. Jom, kita selami misteri peluasan besar Austronesia. Okey, kita mulakan dengan satu nombor yang akan buat korang terpegun. 206 darjah. Bukan, ini bukan suhu atau sudut kompas. Ini ialah darjah longitud yang diliputi oleh keluarga bahasa Austronesia. Dari hujung Afrika, di Madagaskar, sampailah ke pulau paling terpencil di dunia, Pulau Easter. Lebih separuh lilitan bumi. Dan ini bukan sekadar rekod purba tau. Ini warisan hidup yang masih ada dan dituturkan sampai hari ini. Jadi, untuk faham macam mana semua ni boleh berlaku, ini peta perjalanan kita. Kita akan mula dengan betapa besarnya misteri ni. Lepas tu, kita akan jadi macam detektif, kita pecahkan kod purba ni, kita akan jumpa jawapan di Taiwan, ikut pengembaraan mereka yang luar biasa, dan dedahkan macam mana dua ciptaan penting ubah segala-galanya. Akhir sekali, kita renung kembali betapa hebatnya epik kemanusiaan ni. Okey, jom kita hadam dulu betapa besarnya misteri ini. Keluarga bahasa Austronesia ni, ia salah satu yang terbesar di dunia. Malah sebelum zaman penjajahan Eropah, ia adalah keluarga bahasa yang paling luas dari segi geografi. Kan? Jadi persoalannya, macam mana satu keluarga bahasa ni boleh tersebar sejauh ni, sedangkan yang lain kebanyakannya kekal kat satu tempat je? Cuba bayangkan skala pencapaian ni. Ini bukan belayar sikit-sikit antara pulau sebelah-sebelah. Ini penaklukan lautan yang maha luas, merentasi lautan Hindi dan Pasifik, semuanya dibuat beribu-ribu tahun yang lalu. Tanpa peta moden, tanpa kompas, tanpa satelit, macam mana diorang buat?